Banyak lagi duit raya kita nak kasih. Jadi kita sambung Sekejap. Simbangan ni buat perangai kau tengok. Raya dah macam hari syurga tau. Oi, kau nak pergi mana? Ha? Orang sembahyang. Pergi mana? Janganlah rakam sembahyang pun nak rakam ke? Kau nak pergi mana? Sembahyang. Kiblat sana. Alamak tu. Salah. Sikit. Ambil dah. Hilang tu dah ambil. Sikit kursi. Dah. Sambung call pemenang kau tadi. Duit sini. Duit aku kena sentiasa kira. Pukul orang bangun. Weh, lagi 100. Lagi 100. Oh, bulan puasa janganlah buat perangai macam ni. Kita call Abang Ezam ni. Yang ni dia menang 500. Start. Kau bos, kau cakap. Hello, Assalamualaikum. Ni Encik Ezam ya? Ya. Baru-baru ni abang ada hantar kereta servis kat tempat kita tak? Ya, betul. Saya nak beritahu yang abang adalah salah seorang pemenang. Kita bagi abang duit raya sebanyak RM500. Tahniah rezeki abang. Yang kurang ni, tengok je. Dah tak reti-reti nak datang. Nak tunggu duit habis. Kita ada baki lagi 3-4 hari je macam itu.